Okay, kita dah kembali ke Helsinki punya bandar. Ni kita jalan malam tadi sini. Malam tadi. Petang semalam. Tapi dah gelap lah. Malam lah. Okay, ni kita nak pergi cari ke satu kedai makan kat area sini. Kedai makan apa? Ugur punya tu. Ni rasanya asal dia ada benda dia Kanada ni, dia mungkin dia embassy. Mungkin. Kebentuk dia. Ni sebenarnya ni cardboard. Dia macam cardboard. Dia macam tipu-tipu. Orang kata ni lah architecture luar negara punya. Architecture. Tak. Architecture. Aku dah, lidah aku dah keras tu. Sejuk. Sorry guys, sejuk. Okay. Okay, ni konten, tengah buat konten. Bukan lah. Songkok ni. Nampak dia pakai kopiah. Kau tengok, kau tak nak pakai kopiah tak? Dia elok pakai kopiah. Ya, dia pakai kopiah siap. Loncat. Kam sikit sebab anjing dia lain macam tu ni. Anjing dia, tu anjing mahal tu sebenarnya. Serius tu anjing mahal. Tu semua anjing tu cakap mahal. Ya. Kira kalau masuk Malaysia tu harga dia mahal lah. Sebab dia memang import dia tak tahu kan, tak tahu anjing kurap mana kutip dia kan. Boleh-kan. Tak ada pun macam anjing kat Malaysia tu, memang dia coklat tu. Diorang kat sini Finland ni famous dengan ni lah, kartun Moomin ni. Sampai ada Moomin shop lah. Dekat dalam tu pun ada. Tu tak sini. Nampak. Jangan suruh aku. Sudah situ. Aku cakap dah lalu. Street. Tujuan kita nak pergi cari kedai makan. Okay, kita masih lagi on the way nak ke kedai Ohyur. Sebab ni bangunan macam bangunan lama ni. Macam style sikit. Dia macam dekat balat Turki, tapi dia version Eropah. Kita lalu Vietnam ni semalam. Tu bukan kot, ni lain. Ni tu kat tepi jalan besar. Tu macam kat tepi jalan besar kan. Kedai Vietnamese kitchen. Nah, je. Kita akan straight selama 500 meter dan sampai. Okay, tengok kat sini. Dan bangunan-bangunan dia. Okay, kita sambut sikit. Ada Toyota kat sini. Okay, ni dia jauh sikit daripada busy area. Ni lah, tepi ni. Kau ni asal lintas. Apa pelik tak kenapa lintas. Okay, ni jauh sikit daripada busy area. Busy area depan sana. Macam kedai Cina. Ya juga tu, kedai tarik, mi tarik juga. Pakai tudung. Sebab kau tu pakai kopiah. Pakai kopiah. Okay, sini ada macam lah. Kita nak pergi kedai tu, kedai ni Ohyur. Okay, ni makanan Ohyur. Kita dah dapat lah. Ni kat kedai dia ni lah. Dah berlaku ke Hotel California. Tapi kita makan makanan Ohyur. Okay, ni kedai dia. Sikit-sikit dah. Makan dulu lapar. Okay, sudah dah habis makan dah. Ni kedai dia. Kedai Ohyur.
Dia tebang mi kat situ. Dan dia original. Authentic. Dia authentic. Okay, kita masuk terang sikit. Kita keluar dah maghrib. Ni kedai dia. Boleh ha. Sedap tak? Makanan ukur. Dia mi tarik. So kesimpulannya kita boleh bagi kedai ni berapa? Per 10? 7 saja. Sebab ada lagi sedap sebenarnya. Kita dah pernah makan kat situ. Kita pernah makan kedai Uyur tapi lagi sedap. Jadi boleh lah sebab lapar kan. Sebab kita memang tak ada pilihan. Jadi itulah sedap. Itulah apa-apa hal pun alhamdulillah kenyang. Okay, kita nak jalan-jalan sikit. Layang 150. Tu lah, banyak tu portion. 2 portion tu 1.5. Dia bukan masalah tu. Sebab dia rate kat sini harga tu memang macam tu kan. Nak macam mana. Bukan masalah benda tu makan mahal. Benda tu murah je. Tapi kat kawasan yang kita nak makan ni, negara yang kita makan ni negara mahal. Jadi kita compare memang mahal lah. Okay, tu je. Nanti kita jalan-jalan lagi apa ada dekat area Helsinki. Jalan-jalan naik metro jap. Ni M ni kita biasa naik. Ni kat Kampi punya stesen. Dalamnya okey sikit. Dia kurang sikit angin. Okay, kita akan naik metro menuju dekat dia. Sejuk panas. Suka cacah. Kejap panas, kejap sejuk. Masalah orang ni. Okay, kita akan naik metro. Ni kat dalam kawasan dia punya metro ni tempat tunggu bas dia. Berapa stesen sampai ke 50 lebih stesen. Dia punya ni. Ni Alepa. Bukan 24 jam ke? Alepa yang kat rumah kita tu ada ke? Rumah kita? Kita ada rumah kat sini. Ramai kan. Orang semua jalan-jalan dalam ni bagi panas-panas. Ada yang nak, ada anjing kat situ. Dia tengok anjing dia. Anjing ni baik je. Hanya anjing sini semua tak ada yang menyalak-nyalak. Tengok dia banyak ni untuk naik. Ni kita orang pun boleh naik kat free kat. Sebab dia under HSL ni kan. HSL ni kita orang beli pass dia memang untuk pergi A dan B. Memang open. KFC biasa. Kita tak nak pun. Kat sini kita tak makan KFC pun. Tak pandang pun. Kita dah makan Uyur dah tadi. Kita dah support Muslim. Mana ni? Sudah kita makan 50%. Metro dia. Ramai ke orang naik metro ni? Metro dia terbuat. Mr. Home Alone. Okay, kita dah sampai ke dia punya ni, metro. Wow. Mana ni? Dia punya design dia ada stalaktik. Dia betul-betul bawah tanah punya. Okay, kita dah sampai ke satu stesen ni. Macam saya. Macam saya sikit. Kita naik atas. Okay, kalau korang boleh nampak, kita dah sampai salah satu main attraction wisata. Wisata kat tengah. Masih kita dekat Bandung. Wisata katanya. Ni gereja paling besar kot. Tak tahu lah paling besar rasanya. Tengok ni zaman bila punya ni.
Kita bukan nak tengok gereja pun, kita nak tengok architecture dia. Ada, kita nak tengok view dia dari pandangan atas. Sebab tadi kita waktu terang tadi kita dari bawah. No, dari sini kita boleh nampak kapal. Kita nak masuk. Ni kawasan-kawasan dia. Ada. Kau bungkus lah kepala kau. Okay, ni Christmas market. Ada tangga kat sini. Wow. Dia tempat attraction sini. Dia dekat belakang dia ada gereja besar ni. Okay. Okay, ni kita dari pandangan bawah. Ada pokok kat sini, pokok dia. Itu gereja. Jom kita jalan. Ayu. Sampai sini nak lalu semua. Cik, ayat lalu semua. Dia jual lagi apa tu? Lamb shank. Dia jual bulu-bulu ori guys. Ni bulu-bulu ori. Daging sekali. Nak cakap dia potong daging dah ambil bulu. Tali pun dia buat daripada bulu dia juga. Ni memang ori lah. Ni dia guna daripada alpaka. Alpaka punya barang. Alah, ni nak lalu kedai. Okay. Nak tarik. Aku follow je. Dia kat luar. Nak lorong semua kau yang decide. Janji berapa pusing. Pusing tu semua. Lepas tu masuk tengah. Kat luar-luar ni dia jual barangan. Yang tengah-tengah ni dia jual macam makanan-makanan lah. Tak juga. Tak juga. Sebab dia orang tak boleh makan-makan kat situ. Dia memang pot makan lah kat tengah ni. Okay, nampak ni. Ni semua dia jual ni je. Souvenir-souvenir lagi craft tangan. Semua tengah berhappy-happy sebab hari ni hari Minggu Semua sejuk-sejuk biasa je. No salji, no snow. Okay, ni dijual bulu-bulu ori Homemade. Bukan original. Okay, sini tempat pack ni sebab ada merry-go-round ni. Okay, dia berhadapan dengan ni. Tadi kita dari atas sana. Biasa dekat tempat-tempat ni hutan Christmas market dia orang ada lah datang ni. Ni program-program dia hari ni ada apa? Tempat makan dia. Sekarang ni diorang makan di diri je. Diorang sini mana ada kursi-kursi nak duduk makan macam kita makan tu. Okay. Sini kan ada lah kursi ni. Ni sebab lindung daripada kesejukan angin. Tengah-tengahnya lah juga. Ada apa? Ada meja? Ada chimney yang diorang makan. Okay, kita dah baru start dengan bunyi diorang nak gaduh. Okay, ni kat center dia. Kita dah sesak-sesak dalam ni tadi. So kita let's ciao. Let's ciao. Okay, inilah Christmas market yang paling besar rasanya Sorong papan, tarik papan. Mantap. Tiba. Okay, misalnya program dia ni ada program dia kalau kita tengok. Tapi kita
ada tak payah ngarut semua ni. Okay, suara papan, tarik papan, let's go. Rasanya trip ke Helsinki kita ni dah sampai ke penghujung rancangan dah, penghujung destination dah. So sekarang ni aku on the way naik tram nak menuju ke Grand Helsinki tu, nak balik ke hotel dah. Okay, stop main ramai tu. So kita orang decide naik Highland ni dah penat lah. Sebab hari ni kita orang jalan kau-kau. Okay, kita akan jumpa esok pagi, lebih kurang esok pagi, untuk kita orang punya check out. Nanti kita tunjuk kita ke mana pula. Let's go. Last destination kita. Bam bam. Tambahan sikit. Okay, kita sambung. Bam. Kalau ada warna hijau macam ni, dia tahun 1900. Dia punya pembuatan dia ni. Kalau yang macam tu tahun 2016. Dia ada 3 model. 3 model Mea tram ni. Ni yang petrol lama punya. Daripada 1900. 1900, lepas tu dia upgrade 1973. Lepas tu baru dia update lagi tahun 2016 untuk yang terbaru punya tram. Okay, kita dah nak habis dah ni. Tadi bam-bam dah kan? Belum. Bam. Okay, ini last lah kita kat sini. Kita dah tunjuk kan. Tapi belah atas Ukraine bukan Finland. Ke zaman-zaman dia dulu. Okay, let's go. Kita dah habis lah untuk hari ni. Bam. Bam.